yang lain tolong bantu share, like, komen, share and save video ni. Kalau berminat cari rumah banglo murah 4,000 square feet di Johor. Hai, Assalamualaikum. Alah. Okay, pagi ni kita ada satu viewing di Taman Serong Perdana, iaitu dia nak tengok rumah subsale tadi. Ini kita bawa ke rumah baru fasa 2. Kita ada 5 lagi Bayland, 2 unit untuk Bumi Putra 423, 3 unit untuk Nano Bumi 506, dan kita ada 3 unit lagi iaitu di subsale, single story 506, 1.5 story 700,000, double story 810,000. Jadi siapa yang berminat boleh tekan link di bawah. Kita berada di Serong Perdana, iaitu di Tangkak. 5 minit untuk pergi ke Tol Tangkak, 30 minit untuk pergi ke Muar. Jadi kalau untuk rumah baru free all legal fee, free stamp duty, free legal fee loan, legal fee SPE. Untuk subsale tak ada. Jadi kita boleh buat market loan sahaja. Saya ulang balik. Untuk rumah baru fasa 2 423, untuk fasa 1 506 subsale, freehold non bumi, 1.5 story kita ada non bumi 750 dan bumi 700, double story kita ada 810,000, 850,000 untuk corner lot, 850,000 untuk end lot. Tanah panjang lah, 50 kali 110. Jadi yang berminat, orang Johor, orang Melaka yang berminat, boleh tekan link di bawah. Yang lain tolong bantu share, like, komen, share and save video ni. Kalau berminat cari rumah banglo murah 4,000 square feet di Johor. Jadi terima kasih support saya. Bye bye. Assalamualaikum.